Hai semua, hari ni kita nak cuba jawab soalan bab 5 enzim, metabolisme dan enzim biologi form 4. Okay, so kita akan cuba jawab soalan trial SBP 2025. Okay, kita tengok raja 1 menunjukkan 2 jenis metabolisme. So, ini jatuh di bawah subtopik 5.1 iaitu metabolisme. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Namakan jenis metabolisme X dan metabolisme Y. Okay. So, kita dah belajar bahawa metabolisme ni terbahagi kepada dua, iaitu anabolisme dan juga katabolisme. Okey, so jom kita tengok metabolisme X. Yang pertama kita tengok ATP. ATP ni maksudnya tenaga. So ATP kita ni sebelum anak panah. Jadi sebelum anak panah maksudnya dia menggunakan tenaga. Okey. Okey. So dekat sini pula kita nampak bulat-bulat ni sebelum dia berpecah-pecah. Selepas dia bercantum. Okey, yang pecah-pecah ni kita kata dia dalam bentuk yang ringkas. Manakala bila dia bercantum ni kita kata dia bentuk yang kompleks. Okey, jadi daripada bentuk ringkas ke bentuk yang kompleks, okey, dan dia menggunakan tenaga, okey, jadi ini maksud dia X ni adalah anabolisme. Okey, seterusnya metabolisme Y kita tengok. Okey, metabolisme Y kita tengok tenaga tu selepas anak panah. Bila selepas anak panah maksudnya dia membebaskan tenaga. Okey, kemudiannya dia daripada bentuk yang kompleks kepada bentuk yang ringkas. Okey, jadi bentuk kompleks kepada bentuk ringkas dan bebas tenaga kita tahu. Okey, yang ni clue dia senang je. Ibarat dia potong-potong. Okey, yang kompleks ni dia dipotong. Bila potong dalam bahasa Inggeris kita panggil cut. Jadi katabolisme. Cut, kata. Okey, katabolisme. So, Y adalah katabolisme. Okey, katabolisme. Okey. So, seterusnya diminta kita terangkan jenis metabolisme Y. So, metabolisme Y tadi adalah katabolisme. Okey, untuk nak terangkan katabolisme ni, kita guna je poin-poin yang ada dalam buku teks. Yang pertama, kita boleh bagi maksud katabolisme, iaitu proses penguraian bahan daripada bentuk kompleks kepada bentuk ringkas. Okey, seterusnya kita boleh bagi poin yang seterusnya adalah katabolisme ni, okey, dia membebaskan tenaga. Sebenarnya poin ni pun kita boleh dapat daripada rajah. Okey, kalau kita faham rajah tu. Okey, nampak? Okey, bentuk kompleks kepada bentuk ringkas dan membebaskan tenaga. Okey, seterusnya Puan K sedang memasak daging sepenuh jamuan makan malam di rumah. Beliau telah memerak daging tersebut dengan kepingan betik muda. Terdapat sejenis enzim dalam betik muda yang menjadikan daging lebih lembut. Okey, namakan enzim.
Okey, sekarang ni enzim clue dia, okey, kalau kita tak tahu pun enzim apa yang ada dalam betik muda, kita sebenarnya boleh jawab soalan ni. Sebab dia kata menjadikan daging lebih lembut. Maksudnya enzim di sini digunakan untuk melembutkan daging. Maksudnya substrat bagi enzim tu adalah daging. Jadi daging ni kategori apa? Protein. Okey, untuk penamaan enzim, kita ambil substrat, nama substrat, kita tambahkan dengan imbuhan ACE. Okey, jadi protein, okey, kita tambah ACE, dia akan jadi protease. Jadi nama enzim tu adalah protease. Tapi kalau kita selalu buat latihan, kita sebenarnya boleh dapat clue daripada betik muda ni. Sebab memang dalam betik muda ada enzim protease. Okey, terangkan fungsi enzim. Okey, untuk terangkan fungsi enzim, okey, kita bagi tahu enzim protease menghidrolisis protein dalam daging. Okey. So itu menghidrolisis maksudnya kita cernakan dia, uraikan dia. Okey. Okey, so untuk pengetahuan semua, saya dah upload full video, okay, penerangan full mengenai bab 5 di YouTube channel saya. So, boleh check out YouTube channel saya, Bio Tutor, okay, di YouTube. Okay, sekian perkongsian daripada saya. Terima kasih.